Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Tuan Nizami Bakar. Saya jadi untuk setiap untuk pembukaan ini pagi ni kita ada buat training. Hari ni ada 6 orang staf baru di promosi kita. Yang lama pun ramai agak ni. Semua tak attend lagi kelas kan. Sebelum kita buka kelas, kita hari ni bagi tahu safety start dengan diri kita sendiri dan baru ni saya buat teguran sedikit dekat critical betul betul kan jadi bila saya buat teguran tu faham kalau tak ada perkara yang berat saya tak akan bertegur, bila ada perkara berat saya akan panggil dan tegur. Itu memang cara saya lah. Safety start dengan kita, jadi kita dah tahu lah kaitan safety. Kita kerja masuk dalam power plant ni kita tahu kaitan safety. Tapi sebelum tu kita akan buat icebreaking session lah. Kita nak kenal semua sekali. Nanti kerja bukan kerja baru, nak kerja lama sini. Siapa yang nak kerja sejak tadi ni? Ada? Angkat tangan. Wan? Kejap Wan lah. Kalau pun nak kerja lama. Ni saya kenalkan diri saya dulu. Ini saya Tuan Nizami Bakar. Saya section head untuk SSC. Saya dah kerja kat sini 24 tahun. Daripada 2002 sampai sekarang. Sebelum tu saya buat dengan AC tahun 2009 sampai 2001. Saya sebagai supervisor rumah plan dan pernah kerja sambil kerja dekat rumah plan ni, saya kerja dekat Private Plan, TBT Private Plan tahun 2023-2024 tu lah. Masa tu plan tak jalan. Jadi plan tak jalan, tak ada pula supervisor. Saya dah kena jaga dua tu. Sekejap je lah dalam 6 bulan lebih setahun tu lah. Dan kemudian baru ni awal tahun saya jaga TBE sekali. Gaji satu je. Malam tahun ni special. Gaji satu je. Nanti dia cover semua sekali. Sini kecil. Tanjung Bin tu 5 ke 10 kali ganda lebih besar. Dia macam Jalan Manjung. Sini kecil kalau nanti saya akan tunjuk tambah gambar. Tadi ada tengok sector briefing kan? Sector kan? Itu kecil kan? Tanjung Bin tu 5 ke 10 kali ganda lebih besar. Nanti jaga banyak lah. Jadi saya ada kesan juga. Daripada tahu ada kes train untuk dan ada 2 kementerian. Lepas tu saya buat investigation dan saya tengah lekat di sana. Ikutkan dalam bidah, tapi dapat tetap beri semua. Saya juga lah lead auditor untuk ISO 25000, Safety and Health, auditor QA Quality, Health, Safety and Environment, dan juga auditor untuk ABMS, Anti-Bribery Management System. Saya investigation team untuk safety, untuk melakop, dan juga trainer for safety. Hari ini kita ada buat record untuk TTT, train the trainer for HRBC di Sektor Sakti. Ini lesen saya untuk umur plan. Saya daripada 2018 itu saya ada lesen. Sampai sekarang masih hidup. 3 tahun sekali kita dah renew. Untuk perumahan saya buat dengan safety lama lah. Daripada saya masuk tu saya buat dengan safety. Cuma dia orang tak pedahkan saya masuk safety, still dekat operation 19 tahun. Jadi bila diperlukan tu saya masuk ke safety. Lesen dah ada. Jadi untuk orang yang baru jangan lepaskan peluang untuk duduk kat sekolah lama. Training dibagi. Banyak training, especially untuk medical. Nak get higher kan, untuk nak ada BO, nak ada B4, yang engineer ada engineer level. Kat sini sedang dapat. Kat sini sedang dapat. Kalau kilang kecil tak dapat. Sebab apa? Tak, kilang kecil tak ada lesen yang besar. Sini boleh ambil sampai korang boleh sampai kan. Tahap tu apabila tak ada. Saya dah kahwin, 6 orang anak. Sofa itu je. Jadi saya minta ajar dulu kenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syazwan. Saya duduk dekat Lumut Besar Trafik.
Adik-beradik dua orang saya bongsu. Sebabkan saya electrical, saya dulu belajar pasal IKM dulu, judgement dewan. Sebelum ni saya intern, saya fresh masuk situ. Untuk safety ni yang paling penting dia. Bagi saya, salah seorang projek sendiri. Macam saya pula kan, saya suka tekankan safety, masuk kerja selamat, balik selamat. Sebab saya dah tengok lah orang tinggal kat sini dan dekat dulu. Jadi saya kata saya setulang untuk safety briefing, multi safety briefing saya beritahu masuk kerja selamat dan balik selamat. Maka itu penting. Dan staf yang ada kat sini, staf yang ada dalam ni tolong teguh di banking house. Tolong teguh di banking. Itu saya cuba tekankan. Kalau staf tu dah tadi. Okey, teguh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mahdi bin Muhammad Azali. Umur saya 28 tahun. Saya asal dari Bantar Perak. Teknologi saya 6 orang adik-beradik, saya anak kedua. Untuk saya sekarang ni dekat Department Site Service sebagai technician. Saya study dekat ILP Kuantan, diploma. Untuk working experience saya terang saja. Harap berikan berita air lah saya kerja. Kalau nak rumah lah. Untuk safety ni PPE. Bagi saya PPE lah. Sebab kita banyak buat kerja kadang-kadang kerja yang kita dah jaga lupa pandang. Jadi PPE tu penting lah. Assalamualaikum. Nama pribadi Muhammad Haji Muhammad Zainabi. Saya dah adik dekat Kuala Tengah, saya kenal. Dan saya background saya anak sulung daripada 3 orang adik. Saya belajar diploma dekat Politeknik Diploma. Dan previous experience saya from intern lah. Saya daripada intern, saya dekat company dalam 3 tahun. Banyak tak kerja maju. Kita bekerja. Asal Terengganu kan? Asal Terengganu. Aku dari Terengganu. Kalau saya ikut tadi sampai ni rosong lah. Cara kerja ke Capai 3. Kalau capai 3 soal. baik. Sekarang Sekarang saya duduk kat Manjung. ni dah lama buat itu. Hampir 4 tahun. Family itu. Family semua kat dalam. Buat besar apa ni? Satu kata lah untuk safety, safety first lah. Kalau untuk saya, apa nak buat dulu, fikir dulu safety, baru kita next step. Ini apa? Saya boleh beli hasil. Nasi suara ke mana? Ada suara tu 2 hari ni. Okey. Terima kasih. Salam. Saya Muhammad Zainal. Sekarang saya duduk dekat Venice, Manjung. Saya lahir dekat Kuala Tengah. Bukan. Mana? Dekat Badak. Bukan dah. Datang Australia. Saya makan punya sekali. Department Presentation. Saya kemasan diploma daripada UKM sebagai course engineering. Jadi just working experience saya pada intern saya masuk sampai ke sebagai assistant. Ni dia tak ada kawan. Kawan. Tak ada kawan kan? Kita ni mari gini tak dapat. Kat simen lah. Kat simen. Saya tanya kapan. Okey. Okey, terus. Ayuh. Saya umur saya 29. So, umur saya 29 tahun. So, saya stay dekat ASA. Rumah saya dekat sini juga. Manjung. Ini sikit kan? Wajib nama saya bilang. Dekat Semangat. Family background saya anak sulung daripada 3 adik-beradik.
kahwin seorang anak. Dan saya daripada Department Shanghai. Saya study dekat USAS, Diploma Elektronik dan Komputer, degree BTech dan Elektronik Industri. So sebelum ni saya bekerja di lepas kita saya bekerja di Bali 2 tahun. Satu saya berpun ke posted, sekarang di dinas dalam mobil dalam monitoring system. So mana untuk safety adalah responsibility lah. So sebelum tu ada sendiri lah, so kita yang nak bekerja. So dan kita akan tengok sendiri orang lain yang kuasa. Okey, orang lagi Muhammad Haji pasal tinggal di Akademi Aikutara. Ulang kali Ya, saya pernah. Dan sekarang saya nak sedung dengan dua adik-adik. Dan sekarang tempatkan di Elektrikal. Kahwin ke? Kami. Di first study background, dulu saya belajar di AI di Eropah. Tapi Elektrikal. Dan kebenaran sebelumnya saya kerja di UNED sebagai Elektrikal Designer. Itu kerja silang. Dan saya pernah praktikal di sini. Dulu saya buat ada tegur dengan Cik Amin. Dulu dia kata dia bagi nasihat, kalau sebelum masa tu intern, kita pergi mana-mana perlulah kami. Atau confirmation kita tapi dia Ingat sampai sekarang dan unsafe condition. Jadi yang tu yang paling penting sekali lah. Okay, terima kasih. Okay, pas. Sangkut je. Sangkut je. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Noor Al-Hafiz bin Muhammad Noor Ali. Saya tinggal di Manjung dan berasal dari Manjung juga. Saya anak sulung daripada 3 beradik. Berkahwin dengan seorang anak. Saya di sini sebagai CNI. Study saya lepasan College Vocational Seri Manjung. Previous working experience, sebelum ni saya daripada Bali Malaysia. Kena koyong lah. Tak kenal? Oh. Best lain tu. Oh. saya dah keluar dulu. One word, family. Bila kita buat kerja, terutama critical activity, ingat siapa yang menanti kita di rumah lah. Supaya kita sentiasa beringat, supaya kita boleh berfikir sejenak sebelum buat kerja. Sekarang duduk mana? Setiawan. Setiawan? Kampung Cina. Kampung Cina? Dah mana? Taman Krishna. Masjid. Masjid. Okay. Gang pun tak apa nak geram apa. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Haziq Haikal bin Abdul Malik. Berasal daripada Manjung dan tinggal pun di Manjung. Saya anak Pasal apa? Taman Samudra. Anak bongsu dari 5 adik-beradik. Jadi saya CNI kat sini. Background study Electrical Instrument Diploma di Politeknik. Sebelum ni previous kerja saya dekat Balai lah. Balai juga apa? Orang ni pakat-pakat ni. Jadi untuk one word saya
pasal safety overconfident lah. Kadang kita overconfident buat kerja tu. Jangan ingat confident kerja tu terkejut tu. Tak ada. Okey. Jangan terlalu overconfident lah. Itu sih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Jafari. Saya berasal daripada Air Tawar Perak dan tinggal di Air Tawar Perak. Untuk family background, saya ada 8 adik-beradik dan saya nombor 5 daripada 8. Untuk department dekat sini, saya ditempatkan di CNI. Dan untuk background study saya berasal saya study daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dalam diploma Electrical Elektronik. Untuk previous working experience, saya dari Millennium Marine Engineering. Buat IPMS, Integration Propulsion Monitoring System, Monitoring Control System dengan Safety Device untuk genset dan enjin lah. Lepas tu untuk safety word, sentiasa amalkan PPE dan bekerja dengan bertanggungjawab. Assalamualaikum. Nama saya Fakhrul Fahmi bin Karim, berumur 26 tahun. Silap 27 tahun. Umur lupa. 27 tahun. Background Fakhrul ke Fahmi? Fahmi. Fahmi depan tu pun Fahmi juga tau. Ramai Fahmi, ramai. Saya mempunyai 3 adik-beradik dan juga saya adalah yang bongsu. Untuk department, saya sebagai operation technician di sini. Sebelum ni saya lepasan diploma kipalan, belajar di IKM Lumut. Sebelum ni saya bekerja dalam syarikat Lunas sebagai welder, dan sebelum tu juga saya pernah bekerja di Janakuasa Manjung sebagai helper CNI M4, helper technician. Untuk one word associate with workplace safety adalah PPE lah. Sebab PPE ni penting, seperti Google, helmet, safety boot. Dia kecuaian walaupun dalam beberapa saat je boleh mendatangkan risiko yang tinggi ataupun rendah, tu bergantung pada keadaan kita buat kerja lah kan. Itu sajalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Alif bin Azim. Orang panggil Alif ataupun Alif lah. Menyewa di Pantai Remeh, tinggal di Padang Serai, Kedah. Family background, saya ada 3 orang adik-beradik. Saya second. Department electrical. Sebelum ni study di IKM Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Sebelum masuk kerja ni, saya bekerja di vendor genset TMB lah. So one word, alert. Sebelum melakukan apa-apa kerja, pastikan kawasan-kawasan yang sebelum kita melakukan kerja tu dalam keadaan selamat. Tengoklah atas bawah kiri kanan, pastikan semua dalam keadaan selamat. Dari segi electrical, pastikan bekalan semua dah dinormalize kan. Itu macam tu lah. Thank you. Macam-macam. Assalamualaikum. Nama saya Izzat Saifullah bin Madud Syam. Sekarang menyewa di Segari, asal Selangor. Family background saya nombor 1, sulung daripada 4 orang adik-beradik. Saya daripada Department Electrical. Sebelum ni saya study di IKM Lumut Perak. Saya baru lepas intern, fresh lagi. Satu kata untuk pasal intern dekat Lumut Power Plant. Satu word pasal safety, PPE pakai dengan lengkap, pastikan semua ada. Harness pakai kalau tempat tinggi. Lepas tu tanggungjawab dengan kalau kita jaga sebagai in charge, jaga anak buah kita. Itu lah. Sila. Ni hotai sebenarnya ni. Ni gila-gila sebenarnya ni. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zurin bin Din. Berasal orang Perak Tengah.
So kalau aku cakap berak tu faham lah. Isteri baru satu lah kan. Tak ada niat pun lagi kan, duit tak ada. Anak ada 3. So saya pun sini baru 3 bulan. Kerja sebagai pion je pun, koma semua. Takut dengarnya latar belakang belajar tu kan. Kerja kat sini berapa lama dah? Anda tahu bila? Kalau kontrak tu baru lagi lah, tahun 2003 sampai 2003. lah bulan 4 kata hari lah. 23 tahun kat Lepas tu sambung SNI yang senior ni. tak ada pun, tak tahu apa pun, bengap. Safety ni sebenarnya bukan kita sebut, yalah kita sebut jugalah ya, tapi safety ni dia kena jadi keamalan. Sebab bila kita jadi amalan, insya-Allah tak ada apa kan. Alhamdulillah sepanjang 23 tahun saya bekerja dengan CNI Department in-house, hospital je pun, Cik Ayam kan. Alhamdulillah tak ada apa. Dan bagusnya di sini kalau benda tu kita tak boleh buat, maksudnya tak safety, kita boleh cakap. Ataupun kita tak payah buat kerja. Tak payah tanya Cik Amin. Sebab kerja tu tak safety. Jadi kita boleh cakap kat kita punya, macam saya Peter kan. Saya cakap kat supervisor saya, technician saya cakap saya tak boleh ni, tak selamat. Kan? So ada sama kita nak terus tak terus, kena tanya dia. Kalau tak selamat, dia kena tanggung lah. Jadi dia pun akan check dulu. Kalau dia rasa tak selamat, dia pun akan bagi benda tu jadi selamat lah. Senang kan. Supaya tidak berlaku apa-apa kemalangan kan. Kalau macam Cik Amin cakap kan, kalau kehilangan nyawa tu, kita pun sedih sebab kita dah kerja lama kan. Kawan rapat dengan kita kan, tiba-tiba kemalangan kan. Tak best lah, benda tak best lah kan. Tapi safety ni kita kena alert lah kan. Memang kena, orang kata sepanjang saya kerja kat sini, memang orang kata tak bahaya bohong kan. Sebab saya duduk dalam maintenance kan. Bahaya tu sentiasa ada. So kita kena ingat antara kawan-kawan kita, jangan segan, jangan malu, tegur aja, tak ada masalah kan. Lepas tu safety ni kita kena memerhati. Sebelum buat kerja, selepas buat kerja kita mati. Kalau tak selamat, jangan nak kerja siap nak siap cepat kononnya kan. Tapi sudahnya akibat dia buruk kan. Sini tak ada masalah. Boleh tanya Cik Amin, tak ada masalah kan. Kerja tu kita boleh olah kan. Cuma jangan orang kata kelang kabut ke apa. Macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Okey, terima kasih Encik Uri, banyak panjang lebar lah. Alah, panjang lah silap lah. Aku tak seni lah. Okey, macam Encik Uri cakap tu betul lah. Okey, untuk makluman, dekat Lumut, bukan Lumut Poplan je, dekat Malakau kita ada stop work polisi. Kalau rasa kerja tu tak selamat, bagi tahu kerja ni tak selamat. Tak ada masalah. Jangan risau. Sini memang kalau rasa tak selamat, bagi tahu supervisor. Supervisor tengok, dia tengok cek tak selamat. Memang tak betul, tak ada masalah. Kan? Sini kerja tak ada, orang kata tak ada beban gila-gila punya. Macam tempat lain kadang-kadang orang tegur, marah. Kan? Fahmi, kerja sini ada orang marah ke? Tak ada. Sebab tu lah, saya dah kerja sini 24 tahun. Rasa apa? Rasa seronok. Kan? Rasa tak ada beban. Kan? Kalau tempat lain kadang-kadang bos marah, manager marah. Cepat. Sini okey je. Kalau rasa, kalau manager korang marahan, beritahu aku. Tak selamat, beritahu aku. Memang tak selamat. Kan macam Uri cakap tadi, betul lah tu. Kita memang kalau tak selamat, stop je. Kita ada stop work polisi, jangan risau. Untuk makluman kat belakang tu, yang duduk tu Cik Izzuan. Tu training department. Yang belakang, yang diri tu Cik Karel. Dia assistant saya lah. Safety. Tu yang baju merah tu, Puan Malin. Tu belakang safety jugalah. Okay. Jadi kat sini, macam-macam kita ada lah. Saya lupa nak share. Saya asal Kuala Lumpur, tapi dah menetap kat sini 24 tahun lah, daripada 2002. Okey. Asal Kuala Lumpur, kalau ikutkan Kuala Lumpur tu memang syok duduk, tapi tak syok. Sebenarnya tak syok. Bohong lah. Kalau nak kata kita dah enjoy, memang saya dah enjoy lama dah. Saya naik kapal, pergi overseas banyak tahun dah. Tak ada benda lah. Jadi kalau nak kata duduk KL, tak best. Baik duduk Manjung, relax. Betul? Manjung ni relax kan. Tak ada masalah. Okey. Okey, ni tadi saya. Okey, kita layan sikit video dulu.
Okay, tengok ni motivation untuk korang, especially budak staff baru, engineer baru. Bila tengok video tu sepatutnya korang rasa apa yang korang rasa kan. Macam saya tadi ada soalan tadi sebelum saya tukar pada video ni, ada soalan tu. Apa yang korang rasa berkaitan dengan safety ni? Tu nak tahu juga. Sebab saya dah pernah pergi beberapa plan lah. Ada yang komen kata safety tak best, tak ngam. Sebab apa? Safety suka marah. Betul. Ada tempat macam tu, betul? Safety suka marah. Paksa orang, macam-macam, tegur orang, maki orang. Maki pun ada. Tapi nak tahu siapa yang ada boleh nak share komen ke berkaitan dengan safety? Koyum. Ada nak kongsi berkaitan safety? Tempat lama, tempat baru macam mana? Tahu duduk ya, tahu yang tadi nak kenalkan diri ya. Boleh share sikit. Tempat lama macam mana, tempat baru macam mana? Dulu macam dekat tempat lama lah. So yang masa mula-mula bekerja tu, contohlah macam isu slim bell. So slim bell ni kalau kita tahu dia ada lifespan dia. So dalam contoh kalau koyak daripada 75%, dalam macam tu kita boleh pakai lagi. Tapi dekat sana walaupun koyak sikit kan, dia calar sikit je, tak boleh pakai ni, kena stop work semua kan. Tapi bila kami bincang dengan safety tu, dia macam tak nak terima benda tu. Macam tu lah. Itulah pengalaman yang Okay, siapa lagi nak kongsi pengalaman? Rasa kalau mungkin macam tempat kerja dulu lah. Sebab kami dulu dia ada timeline dan kami kena siapkan kerja tu cepat. Dan satu masa tu kita pergi ke site dan kita betul-betul kejar tu timeline. Jadi ada isu macam bila kita terlalu kejar timeline tu, kadang kita ada terlepas pandang. Dan kena benda tu, kita customer punya safety officer bagi warning letter. Kita kena keluar. Dan benda yang sedihnya berlaku kat kawan, kena balik dan bos pun bagi warning letter. Dan warning letter ni isu dia sepatutnya kita kerja, kita nak dapat habuan bonus ataupun gaji sebagai ganjaran. Dan bila kena warning letter tu, bonus kita terpaksa cut dan habis lah. Jadi tu sometimes motivation kita jadi down lah bila kena benda tu. Jadi itulah sikit. Tu pindah kerja tu? Tak, bukan. Ingat pasal tu. Ni tadi angguk-angguk. Bagi tahu pasal safety apa benda. Tadi angguk tadi. Mungkin tempat lama, tempat ni ada isu berkaitan dengan safety ke? Kalau berkenaan dengan tempat lama, alhamdulillah lah setakat ni saya tak pernah lagi lah kena tangkap ke. Tapi langgar peraturan tu pernah lah kan. Contoh macam kita nak masuk confined space punya tempat, tapi kita rasa macam badan kita ni penuh dengan load, pakai harness lah, pakai safety helmet kan. Bila kita buka je, kita rasa seronok buat kerja dalam kan. Tapi sebenarnya benda tu salah. Jadi kena fikir lah sebelum buat sesuatu benda tu. Jangan bagi sampai kantoi ke kan. Bukan seloknya jangan buat lah. Macam tu lah. Tapi kalau berkenaan dengan safety, saya alhamdulillah lah, tak ada masalah lagi lah. Semua saya follow je lah. Okay. Ada lagi nak kongsi? Fahmi. Ya. Fahmi. Okay, Assalamualaikum. Saya pengalaman